semua, saya Putri, wartawan cilik Smart TV PSS SK. Pada hari ini sedang berlangsung Majlis Apresiasi 2025. Kawan-kawan nak tengok tak? Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum dan salam SK Seputar Ezra on the Race. Saya Putri, wartawan Smart TV PSS SK Seputar. Bersama saya sekarang ini ibu bapa murid yang menerima anugerah Toko Jacob. Tuan boleh ceritakan apakah yang mendorong anak Tuan agar sentiasa cemerlang dan aktif di sekolah? Okey, untuk dapatkan kecemerlangan dalam sekolah, yang pertama disiplin dan juga latihan yang kerap lah di rumah ya, dan latihan yang berulang-ulang kali lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam SK Seputar Ezra on the Race. Saya Putri, wartawan Smart TV PSS SK Seputar. Bersama saya sekarang ini salah seorang murid yang telah menerima anugerah. Saudari, apakah perasaan saudari apabila menerima anugerah ini? Saya berasa sangat gembira dan bangga kepada diri saya sendiri sebab saya sudah berusaha banyak, dan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu dari sekolah dulu dan sekolah Seputar sini, kawan-kawan yang telah membantu saya sepanjang haluan ke sini lah. Terima kasih kepada semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam SK Seputar Ezra on the Race. Saya Putri, wartawan cilik Smart TV PSS SK Seputar. Bersama saya sekarang ini tokoh murid Amar Safwan. Amar, apakah nasihat anda kepada adik-adik SK Seputar? Nasihat saya kepada adik-adik SK Seputar supaya belajar rajin-rajin. Yang penting tidak tinggal solat dan juga capai cita-cita anda. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, program yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar dan meriah. Terima kasih kepada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program pada hari ini. Jumpa lagi pada aktiviti yang akan datang. Bye.